Kehadiran dua kapal tentera laut Amerika Syarikat, USS Santa Barbara LCS-32 dan USS Tulsa LCS-16 di North Butterworth Container Terminal, NBCT, Pulau Pinang dari 14 hingga 16 Mac lalu merupakan persinggahan sementara bagi tujuan logistik. Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Alip Nordin berkata, persinggahan atau port of call itu melibatkan urusan seperti ulang bekal, penyelenggaraan ringan serta rehat anak kapal sebelum meneruskan pelayaran ke destinasi seterusnya. Kehadiran kapal tentera laut asing di pelabuhan Malaysia bukan perkara baharu dan telah lama menjadi amalan dalam hubungan pertahanan serta pelayaran antarabangsa. Ia merupakan sebahagian daripada aktiviti diplomasi pertahanan yang bertujuan meningkatkan keyakinan serta memelihara kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, katanya. Beliau berkata, Malaysia mempunyai prosedur dan dasar yang jelas berkaitan kehadiran kapal tentera laut asing di pelabuhan komersial atau pangkalan laut. Setiap permohonan untuk berlabuh perlu dikemukakan melalui saluran rasmi dan tertakluk kepada kelulusan kerajaan Malaysia, katanya.